Kita hari ni berkenaan dengan pertukaran nama di kad pengenalan, boleh ke? So hari ni Iwan dah pun dapat maklumat daripada Puan Marshila daripada JPN, iaitu di unit komunikasi korporat. Alright. Okey Puan. Ya. Nak tanya juga, kalau macam kes orang nak tukar nama ni, ada ke charge kalau diorang nak tukar nama tu? Okay, dari segi permohonan, bayaran permohonan hanya RM10 bagi urusan di kaunter bahagian kad pengenalan mana-mana pejabat JPN lah. Okay. So dokumen utama tadi yang saya dah sebutkan awal tadi, 4 dokumen utama tu perlu dikemukakan bersama. Okay. So proses dia mengambil masa 30 hari ke 6 bulan lah, bergantung kepada keadaan permohonan dia tu, pindaan kategori yang macam mana lah. Tapi sekiranya dalam proses itu ada query ataupun ketidakpuasan nanti terhadap dokumen yang dikemukakan, kita akan menghubungi pemohon lah untuk selesaikan query tu. So far RM10 yang awal tu lalu. RM10 sahaja, ya. Okey Puan, contoh macam yang Iwan perasan macam ada orang kat luar sana yang ada nama, yang ada Alliance ni kan. So Alliance tu Alliance. Okey. Alliance tu adakah kes tukar nama juga ke macam mana? Tapi macam sekarang dah tak nampak dah Alliance tu macam dulu-dulu je. Okey, bagi kes orang dulu-dulu sebenarnya maklumat yang terpapar pada MyKad tu limited. Okey. Sebab tu dibenarkan Alliance. Tapi macam sekarang ni sejak kita menggunakan kad pengenalan bermutu tinggi yang mana aksara untuk nama tu 80 aksara. Okey. 3 baris nama, dah tak wujud dah Alliance tu. Okay. Tapi dia masih valid sebab dulu pendaftaran IC dibuat secara manual, tapi apabila JPN telah menggunakan komputer dan sistem dah kereta, aksara tu pun dah panjang, dah tak wujud lah Alliance tu tadi, tapi nama tu masih valid kalau ada orang yang masih memakainya lah. Okey Puan, soalan terakhir, Iwan macam query juga sebab kadang-kadang tengok dekat Facebook kan yang ada orang post macam nama anak dia perempuan sampai panjang-panjang tu, betul ke Puan? Betul, dia sebenarnya bergantung kepada keluarga tu sebenarnya nak memberikan nama anak, sebab utamanya masa daftar lahir anak tu, pilihan memberi nama di atas keluarga tersebut. Sekiranya apa-apa berlaku ataupun kepayahan untuk menulis nama anak tu pun bergantung kepada orang kata keluarga tu bertanggungjawab lah terhadap apa yang diberi nama. Sebab tu JPN memberi pilihan kepada pemohon semasa nak mendaftar nama anak tu, fikirkan yang terbaik dan yang paling mudah untuk anak. Tetapi kita memberi kemudahan juga pada orang ramai supaya sekiranya berlakulah kesusahan di peringkat masa depan, dia boleh datang untuk buat pindaan lah, sama ada dalam sijil kelahiran ataupun kad pengenalan. Tapi fotos yang dah berusia 12 tahun ke atas hanya dibenarkan dalam kad pengenalan sahaja. Macam Puan cakap tadi apa? 80 aksara. Maksudnya cik kira dari huruf pertama sampai huruf terakhir termasuk space, 80 space dia tu. Maknanya sampai situ je lah had dia yang boleh. Ya, panjang 80 tu sebenarnya. Sebab tu ada orang boleh buat sampai 80 kan? Okey, macam play tu. Okey Puan, terima kasih Puan. Ya, sama. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua yang setia menunggu, dan Iwan ingin ucapkan terima kasih juga kepada Puan Marshila daripada JPN yang bagi Iwan memang